Okay, bilik kat tingkat 2. Kita nak pergi breakfast kat tingkat 4 Regency Hotel ni. Breakfast kat Isis Restaurant. Nice. Dah habis makan dah, tadi kat duduk situ makan breakfast. Dia tak bagi rakam gambar makanan, takut kita review teruk ke apa. Jadi tengok view dia je lah. Dapat nampak piramid di hotel. Ni pula ustaz tengah duduk sebelah piramid dengan keluarga. Okay lah. Dah tengok piramid sambil makan breakfast. Tapi memang sejuk. Ni 9 darjah Celsius sekarang ni. Kat situ pool. Nanti kita boleh juga tengok dari pool macam mana view dia. Jadi tu tempat makan restoran tadi. Ni piramid. Sini pula swimming pool dengan jacuzzi ke apa. Pool yang besar tu diorang dah buang air dah. Mungkin orang tak ada orang mandi waktu winter sejuk. Dapat membayangkan je semua orang mandi pool sambil tengok piramid. What a view. What a view. Ni gambar piramid swimming pool. Cuma ada asap sikit sebab dia tengah barbecue kat bawah tu. Ni pula location hotel memang dekat sangat dengan piramid. Boleh nampak kat bawah tu. Hari ni, pagi ni kita pergi Golden Eagle Crystal. Ni diorang ni jual perfume. Jadi kita nak tengok perfume apa yang diorang jual. Hebat sangat sampai recommended tu. Setiap group diorang masuk bilik-bilik untuk diorang bagi sampel ke, tunjuk macam mana perfume tu dibuat. Jadi dalam bilik tu diorang pun ada demo lah bau-bau perfume. Perfume ada yang memang bau wangi gila, ada yang untuk kesihatan, ada yang untuk tenaga batin. Ni pula dia bagi list perfume dia. Ada yang perfume yang ada kat Mesir. Lepas tu orang cuba jual lah botol kecil, sederhana dan besar. Harga dia boleh tahan, tapi berbanding lah harga kat Malaysia, kat Dubai ke, memang murah lah perfume kat sini. Lobby diorang pun memang diorang hias lawa lah. Ada Santa pula memang tema dia kan. Banyak bangunan kat Mesir ni macam bangunan tak siap. Banyak lagi tiang-tiang terpacak kat atas tu. Rupanya tu adalah bangunan keluarga. Jadi diorang nak bila lah anak diorang ada cucu ke apa, cucu tu boleh bina lagi rumah atas bangunan tu. Jadi bangunan-bangunan kecil kat Mesir ni, satu bangunan tu satu keluarga, diorang tinggal upgrade renovate di atas tu. Sekarang kita dah masuk entrance ke gate nak visit piramid. Nama dia The Great Gate. Kat situ The Great Gate tu kita akan lalu piramid yang kita akan visit. Okay, ni adalah entrance sebelum beli tiket. Boleh beli tiket kat sini. Ni entrance dia selepas beli tiket. Ni tempat beli tiket. Gambar-gambar kat sini juga boleh. Ada banyak je tulisan UNESCO. Ni tiket dia. Lepas go through the scanner, nak scan bag ke apa. Lepas tu dah juga scan tiket, baru lah boleh masuk dia punya exhibition untuk the pyramids ni. Jadi daripada exhibition hall tadi kita keluar, kita nak tengok piramid sejauh. Jadi kena naik bas. Lepas kita dah sampai dekat depan piramid ni, ada orang macam jual, ada orang macam jual naik unta, naik horse carriage pun ada, naik paragliding pun ada kat sana. Di tempat tunggu bas tadi ada gift shop kiri kanan ni. Lepas tu terus nampak piramid depan tu. Dari kita dari situ. Lepas tu ada yang orang naik bas juga. Terus direct ke pyramids. Lepas tu ni orang naik kuda, orang naik kereta ke semuanya. Lepas tu ada juga paragliding ada dekat situ. Unta orang decorate into Christmas. Dia 15 minit $15. 1 minute $1. Jadi 1 minit RM4, 15 minit RM60. Ni gambar ni lawa lah sebab nampak tiga-tiga piramid dan nampak Santa Camel tu. Kita dah stop depan piramid. Kita nak bergambar depan piramid lah. Tu ramai-ramai orang tu macam situ entrance tu untuk tengok tomb tu dari dalam. Okay, at least nak pegang batu dia. Tak ada nak masuk, nak basuh tu batu panjang nak kena bayar. Ni laluannya dah dekat dah. Ada pagar juga, pagar bertali. Ni pandangan dari bawah dia. Dekat base tu ada lagi batu lawa dia. Lapisan luar dia macam dah banyak hancur. Jadi orang semua tengah beratur untuk naik situ. Betul. Ni pula peraturan sebelum masuk piramid. Ini contoh lapisan luar, lapisan dalam.
Lapisan luar tu dia slanting. Dan lapisan luar ni yang banyak hancur dah hilang. Tapi inilah sepatutnya ada lapisan luar yang buat piramid nampak smooth dari bawah sampai ke atas. Lapisan luar ni adalah smooth rock, yang diorang cakap lapisan dalaman yang rough rock. Ini pula pandangan dari bas untuk piramid. Ini pula pandangan daripada bas untuk Sphinx sebab kita dapat turun bas. Jadi kat sini nampak rumah-rumah orang Mesir, diorang ada tiang-tiang terpacak lagi kat atas rumah tu. Tu sebab diorang ni keluarga-keluarga yang own bangunan ni, dan kalaulah keluarga tu ada penambahan ahli keluarga, contohnya ahli keluarga tu berkahwin, ada beranak, diorang tambahkan lagi unit, satu level lagi untuk atas bangunan tu supaya diorang boleh satu keluarga duduk satu bangunan. Ni pula contoh church kat Mesir sebab Mesir ni 15% Kristian. Ni kita dekat makam Imam Ash-Shafi'i. Ni entrance dia. Diorang dirikan masjid. Jadi makam Imam Syafi'i adalah makam terbesar di Mesir. Jadi kita akan tengok. Okey, ni dalam dia. Okay, kita pergi ke tempat solat dulu. Ni map dia. Terus tadi kat sana, ke kanan tadi makam, ke kiri ada tempat solat masjid dia. Jadi kita tengok view masjid dia. Okay. Jadi ni adalah masjid dia. Kecil je, tak adalah besar mana view dia. Ada mimbar juga, ada tempat imam, ada orang tengah berlatih mengaji. Chandelier kat tengah. Memang kecil. Kecil je. Itu makam Imam Syafi'i. Yang entrance masjid tadi. Kat sini pun ada Syekh Islam Zakaria Ansari. Dia punya makam kat sini. Lepas tu orang campak-campak duit tau kat sini. Banyak pula tu. Ni adalah makam Imam Syafi'i. Kita masuk tengok macam mana. Okey, ni kaca. Jadi ni adalah makam, kawasan makam Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i saja, ada imam yang lain juga. Ada syekh lain juga. Ni ada arah kiblat ada kat sini. Ada juga orang yang macam campak duit lah, campak baju. Orang kononnya nak dapatkan berkat je macam tu. Tak tahu lah diorang ni yang salah lah. Tengok ni campak duit dalam makam Ratu Syams. Tak patut buat macam tu. Sebab ni makam ni hanyalah sebagai penghormatan, bukan tempat untuk orang sembah, berdoa kepada makam tu. Tapi diorang buat juga. Tengok ni pun ada orang campak duit juga. Ada Al-Quran juga. Ni makam Imam Syafi'i. Tak nampak sangat. Kat situ pula orang berkumpul. Tu adalah tempat tapak kaki Rasulullah. Tapak kaki Rasulullah. Tak nampak sangat. Okey. Makam Imam Syafi'i dari angle berbeza. Tu at least dapat nampak, dapat faham. Ni pula makam-makam keluarga luar makam Imam Syafi'i. Kerajaan tengah hancurkan diorang untuk pindahkan makam-makam ni dan develop kawasan sekitar makam Imam Syafi'i ni. Hari ni kita pergi Papyrus Institute. Jadi ni adalah Papyrus Institute. Kat lantai pun ada nampaknya. Okay, tu ada demo pula. Nak join. Demo ni basic explain kertas papyrus ni dibuat daripada pokok papyrus yang boleh tahan beribu tahun. Ini adalah kertas pertama dunia. Ini special punya papyrus painting sebab bukan je ada lukisan waktu cerah, waktu gelap pun dia boleh nampak lukisan-lukisan dia yang glow in the dark. Jadi tu boleh nampak Kaabah, boleh nampak Masjid Al-Aqsa. Lepas tu on balik lampu, gambar lain. Ni pula view piramid dari hotel waktu malam.